Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mahintan binti Nuruddin, pelajar Open University Shah Alam dalam semester Mei 2025, dan pada kali ini perkongsian video saya adalah bertajuk kepentingan perkongsian antara sekolah dan komuniti dalam menyokong pembelajaran kanak-kanak. Baiklah, apakah itu perkongsian sekolah komuniti? Perkongsian sekolah komuniti merujuk kepada kerjasama strategik dan berterusan antara sekolah dengan pelbagai pihak dalam komuniti, termasuk ibu bapa, organisasi tempatan, NGO, perniagaan dan institusi kesihatan atau kebajikan. Matlamat utamanya ialah untuk menyokong perkembangan menyeluruh kanak-kanak, bukan sahaja dari segi akademik, malah juga emosi, sosial dan kesihatan mereka. Baiklah, mari kita lihat dua contoh model perkongsian yang berjaya. Model yang pertama, projek kolaboratif sekolah komuniti. Misalnya, satu sekolah rendah di kawasan luar bandar bekerjasama dengan pusat komuniti tempatan untuk menjalankan kelas bimbingan selepas waktu sekolah. Dalam projek ini, sukarelawan daripada komuniti termasuk pelajar universiti dan pesara guru membantu mengajar subjek asas seperti bahasa Melayu dan matematik. Hasilnya, pelajar yang sebelumnya lemah dalam pelajaran menunjukkan peningkatan yang ketara. Selain itu, mereka juga membina keyakinan diri melalui interaktif positif dengan ahli komuniti. Baiklah, seterusnya model yang kedua, program penglibatan keluarga. Contoh lain ialah program parenting at school, di mana ibu bapa dijemput menghadiri bengkel berkala di sekolah. Bengkel ini membantu ibu bapa memahami bagaimana menyokong pembelajaran anak-anak mereka di rumah, termasuk kaedah pembelajaran melalui bermain, pemakanan sihat dan teknik pengurusan emosi. Ini mewujudkan hubungan erat antara sekolah dan keluarga yang terbukti dapat meningkatkan motivasi dan pencapaian murid. Baiklah, kita lihat pula apakah itu integrasi sumber komuniti dalam pendidikan awal kanak-kanak. Sumber komuniti memainkan peranan penting dalam menyokong pendidikan awal kanak-kanak. Berikut adalah beberapa contoh. Baiklah, contoh yang pertama ingin saya huraikan berkenaan dengan klinik kesihatan. Kerjasama dengan klinik tempatan membolehkan pemeriksaan kesihatan percuma seperti saringan mata dan gigi. Ini membantu mengesan masalah awal yang boleh menjejaskan pembelajaran. Contoh lain juga adalah seperti perpustakaan awam. Melalui program lawatan dan pinjaman buku kanak-kanak, perpustakaan juga menyokong budaya membaca sejak usia muda. Contoh lain juga yang kita boleh ambil adalah seperti NGO dan organisasi amal. Banyak NGO menyediakan sokongan seperti makanan tambahan, pakaian sekolah dan bahan bantu mengajar untuk keluarga yang berpendapatan rendah. Individu profesional juga boleh diambil contoh sebagai integrasi sumber komuniti dalam pendidikan awal kanak-kanak. Ianya seperti ahli bomba, jururawat atau petani tempatan yang boleh dijemput untuk berkongsi pengalaman mereka, menjadikan pembelajaran kanak-kanak lebih relevan dan menyeronokkan. Baiklah, kesimpulannya, perkongsian sekolah dan komuniti bukan sekadar pilihan, tetapi satu keperluan dalam memastikan kanak-kanak kita mendapat pendidikan yang menyeluruh dan bermakna. Apabila semua pihak memainkan peranan yang penting, ibu bapa, guru, komuniti dan organisasi, barulah kita dapat membina masa depan yang lebih cerah untuk generasi yang akan datang. Baiklah, sekian sahaja daripada saya.
pembentangan daripada saya pada kali ini. Terima kasih atas perhatian anda dan marilah kita terus berganding bahu demi pendidikan anak-anak kita dan juga demi masa hadapan mereka. Sekian, terima kasih.